Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam podcast Kopi dan Sejarah. Okey, untuk buat masa sekarang ni masih lagi di tempat yang sama. Hari yang sama. Hari yang sama. Untuk episod yang sebelum ni, kalau korang tengok belakang ni kan, kita bagi hint lah sikit. Dia kawasan bukit sebenarnya. Dan kawasan bukit yang sangat terkenal, iaitu Bukit Lata. Terkenal dengan apa? Itu orang tak panjang je tahu. Tu dia. Okey, episod lepas bang, kita dah cerita dah berkenaan dengan peperangan yang berlaku di Syam ni di antara orang Islam dengan Rom. Sebuah empire yang cukup besar dan cukup terkenal. Tapi Islam mula merintis kemenangan di Rom. Setelah Parsi tunduk, sekarang Rom pula. Dan kalau episod lepas cerita dah sikit apabila Abu Bakar mengutus surat kepada Khalid Al-Walid dan Khalid mengajak lebih kurang 9,000 pasukan untuk menyertai perang di Rom. Kalau kita kira-kira lah 9, kalau campur dengan 25, dia baru 34. 35 lah kita ambil. Nak lawan 150,000. Ini bukan main-main. Betul. Peperangan ni soal nyawa. Betul. Jadi boleh ceritakan sikit. Sebab itulah kalau ikut pada logik kita perang ni, banyak tak logik. Banyak. Logik, tapi betul. Logik itu logik kita. Betul. Ingat tak kisah Nabi Ibrahim? Betul, ya. Okey, logik pada api ni membakar, betul? Membakar, betul? Adakah api itu membakar Ibrahim? Tidak. Betul. Kalau nak ikut logik. Okey, kita tanya pula. Laut yang dibelah oleh Nabi Musa. Adakah apa-apa penghadang ataupun penghalang di antara Dua-dua ruang-ruang laut tadi tu? Tak ada. Sehingga air tu tak bercantum, terbuka. Logik. Tak ada. Tak logik. Tak logik. Banyak lagi. Unta keluar daripada batu. Yo. Benda tak logik semua tu. Betul. Itu ikut logik kita. Logik kita. Itu ikut logik kita. Kalau logik Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada penghalang pun. Logik Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu Kun fayakun. Apabila Allah mengkehendaki sesuatu benda, Allah kata kun. Boleh jadi. Jadi benda tu. Jadi, Allah betul. kata jadi. Sebab itulah isu ni, ingat kisah Nabi Daud dengan Jalut. Oh, okey. Ya, ingat, betul. Kalau ikut logik, tentera Nabi Daud dengan Talut tadi sangat-sangat kecil berbanding dengan tentera Jalut. Tapi boleh menang. apa kata orang soleh di kalangan mereka? Kam min fi'atin qalilah. Berapa banyak tentera yang kita panggil tentera yang sedikit dapat mengalahkan tentera yang Ramai. Biiznillah. Dengan izin Allah. Izin Allah. Oh. Sebab itulah isu Palestin tadi. Sebab kita duduk di Palestin ni. Bukan sekarang lah. Mana kita sedang bercakap tentang Palestin. Jadi, insya-Allah. Pada satu saat nanti yang Allah berkehendak, Allah tak akan mungkiri janji. Betul. Allah tak akan mungkiri janji. Apa yang kita buat sekarang, kita berdoa. Apa yang kita buat sekarang, kita memberi kesedaran. Betul. Melalui penulisan kita, video kita, apa-apa, kita guna. Untuk beri Kalau tak kesedaran. pandai itu pun, kita duduk kedai kopi, kita bersembang. Sebab itulah, orang panggil dalam bab ni, jangan sesekali putus harapan. Untuk menyebarkan Jangan putus harapan. pengingatan. Sebab itulah, sebab apa kita sebut pasal Syam ni kalau boleh tarik panjang sikit. Sebab apa kerajaan Israel sekarang sangat meroyan apabila jatuhnya Bashar Assad di Syria. Sebab kita pernah dengar kan cerita bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi Membuka ini Jerusalem. kita belajar bersejarah. Salahuddin Al-Ayyubi menakluk semula Baitul Maqdis, Jerusalem itu, setelah beliau menguasai Syam ataupun Syria. Maksudnya Netanyahu sendiri dia sedar bahawa apabila naiknya orang panggil sebuah kerajaan yang tidak pernah tidak pernah tunduk kepada Israel di Syria, di tempat yang strategi ini, maka pengakhiran Israel itu pasti. Dan sebab itulah apabila kekalahan Bashar, mereka mula mengambil Bukit Golan tu.
Mereka mula mengambil. Mereka dah ambil tu dah ada zaman perang 70-an lagi. Betul. Dia mula menguasai dan mengemaskan kedudukan dia dekat di serantau. Dan mereka juga mula membuka ruang lebih jauh daripada Golan tadi. Sebab apa? Sebab dia tahu apabila Syria mula dikuasai oleh orang panggil Islamis lah, kita kata Islamis, maka pengakhiran Israel itu makin dekat. Mereka cuba tolak takdir ini. Sebab itulah bagaimana kita akan cerita di dalam episod-episod akan datang bagaimana Sayyidina Umar menakluk Baitul Maqdis di zaman beliau pada tahun 16 Hijrah. Tak jauh ni dengan kita ni. Kita sekarang 13 Hijrah. 13. Lagi 3 tahun je ni. Bagaimana? Kunci dia di Syria. Kunci kepada Syam itu Syria. Jadi sebab itulah apabila bergabungnya 4 tentera tadi, bayangkan Yazid, Syurahbil, Abu Ubaidah dan juga Amr bin Al-As. Campur pula dengan Khalid. Ini 5 orang sahabat hebat. Ini real lah orang panggil Avengers. Avengers Assemble punya ni. Tapi macam kita cakap lah, Avengers ni fantasi. Yang ni ini reality. Betul. Jadi bayangkan Khalid bin Al-Walid nak ke Syam, ada 2 jalan. Okey. Jalan dari arah selatan, yang mana kalau selatan sekarang keluar di Jordan sekarang. Okey. Tapi jauh sikit lah. Jauh. Ambil masa dekat 2 bulan, hampir lah. Dan jalan tu paling selamat lah. Selamat sebab apa? Banyak panggil lalu mata air banyak. Sebab pada pasir kita kena cari mata air untuk iyalah nak minum apa semua survive. Kan. Jadi Khalid kata terlambat. Cari jalan lain lagi. Tanya. Ada seorang daripada tentera Khalid ni, dia kata dia kenal satu jalan. Tapi jalan ni bahaya. Jalan ni kita kena lalu dalam masa 5 hari. Kalau lebih daripada 5 hari kita akan mati di padang pasir. Sebab tak ada sumber air. Padang pasir kosong, tak ada sumber air. Tapi dekat. Dekat. Tapi kena lalu dalam masa 5 hari. 5 hari kena sampai Syam. Kena sampai. Berbeza dengan lalu Jordan yang hampir 2 bulan ni 5 hari. Tapi air lah. Air. Itu Jadi Khalid kata kalau gitu kita cari sebelum kita masuk ke padang pasir tu, nama dia Padang Pasir Samawah. Okey. Sebelum kita masuk ke kawasan tu, kita kena cari air secukup mungkin. Sebanyak mungkin. Okey. Cari, semua ambil banyak. Okey, bagi semua unta dan kuda tadi minum secukupnya. Okey, barang-barang yang berat jangan bawa. Orang perempuan, anak-anak jangan bawa juga. Tinggal hantar balik Madinah. Okey, pergi. Okey. Dalam masa bayang tak ada siapa bercakap. Lalu. Jadi mereka awal-awalnya cakap dekat Khalid, wahai Khalid, cari nahas kita. Khalid kata, tak apa. Kita setinggi mana kebergantungan kita kepada Allah, begitulah Allah bersama kita. Level keimanan panglima terhebat umat Islam ni another level. Ini kunci dia. Betul. Allah bagi menang. Allah bagi menang. Jadi okey, pergi. Di awal-awal tadi, semua tak bercakap. Sebab takut hilang air ni. Takut cepat dahaga. Sampai level hari kelima tak keluar lagi daripada pasir. Allahu akbar. Lepas tu dia takut cari. Dan ada dah yang pengsan apa semua sebab terlalu panas. Dahaga. Jadi sahabat yang tunjuk jalan tadi dia kata, wahai Khalid, kawasan ni seingat aku ada satu telaga yang dah lama. Telaga Usang. Cuba kita cari, mudah-mudahan telaga tu ada air. Khalid hantar pergi cari. Jumpalah telaga ni. Alhamdulillah. Lepas tu kering. Allah, kering pula. Khalid kata tak apa, kita ada Allah. Kita ada Allah, kita ada semua benda. Kita tak ada Allah, kita tak ada apa. Berdoa. Maka tak apa, Khalid kata kita dah berdoa, kita gali lagi. Gali keluar. Alhamdulillah. Maka orang yang tunjuk jalan tadi, dia kata, wahai Khalid, sesungguhnya inilah pertolongan Allah. Allahu akbar. Sebab telaga Usang kan? Kenapa? Dia kata, last aku lalu sini 30 tahun dulu masa aku kecil. Tu last ada air. Allahu 30 tahun kemudian ada air. Itu pertolongan Allah. Dan Khalid teruskan perjalanan. Tapi masalahnya Khalid ambil jalan ni, dia akan keluar di atas Syam. Maksudnya dia kena lalu semua kota-kota Rom, kota-kota Syam yang di bawah Rom. Jadi dia kena lalu 5 kota. Mana kena perang lah.
Tak, dah lah 9,000. Dah lah 9,000. Lalu kawasan tak ada air. Lepas tu nak kena hadap musuh. Dengan dahaga nak hadap musuh. Betul. Allahu Akbar. Jadi Khalid kena jumpa dengan wilayah Arak. Arak, yep. Suwa, Tadmur, Qaryatain, Huwarin. Oh. 5 kota. Kalau satu kota pun boleh kira lagi. 5 kota. Allah. Tapi kebanyakannya kota-kota 5 kota tadi dibuka dengan damai lah. Sebab dia orang dah kenal nama Khalid. Dia orang tahu. Yang ni lawan pun tak menang. Khalid Al-Walid di luar. Aslim taslam. Kamu masuk Islam, kamu berjaya. Tahu tak, kami nak bayar jizyah. Okey, kamu nak bayar jizyah, semua harta kamu milik kamu. Okay. Itu Islam. Itu Islam. Sangat beradab. Dan okey. Jizyah, cukai yang dikenakan pun sikit je. Itu pun bukan semua. Orang yang mampu angkat senjata untuk berperang, itu saja yang kena bayar. Pendeta tak bayar. Hamba tak bayar. Kanak-kanak tengok. Jadi last kali Khalid berjaya buka ke 5 tempat tadi. Bergabung dengan semua 5 tentera tadi. Dia macam kalau dalam Avengers kan, Captain America nak kalah dah. Thanos saya tiba-tiba dengar on your left. Itu tiba-tiba Khalid sampai. Ini betul. Sebab cerita macam ni kita bacalah buku. Betul. Kita baca buku, kita tak nampak sangat dia punya feel dia. Tapi bila kita bagi contoh macam ni, boleh rasa feel tu. On your left, Khalid sampai. Tengok ada cukup kan. Allah. Dia kata ini semua poyo. Poyo. Kita sejarah lah bro. Okey. Jadi Khalid mula-mula sampai sekali dekat Busra. Ya. Dan dia berjaya buka Busra. Sebab Busra ni, okey, 4 sahabat tadi, kesemuanya duk kepung kawasan masing-masing. Okey. Tak Abu boleh Ubaidah kepung Homs. Yazid kepung Damsyik. Dan Syurahbil tadi kepung Busra. Masing-masing kepung bandar yang ditugaskan masing-masing. Tak boleh nak tembus masuk lagi. Tak boleh tembus masuk. Okey. Khalid datang kejap. Sebab Khalid tadi dia kata aku dah banyak habiskan masa dekat 5 kota tadi. Jadi kita tak boleh bazir masa. Tambah-tambah kita tahu yang tentera Rom sedang bergerak ke Ajnadin. Nama tempat. Perang. Okey. Ini kita pernah dengar perang Ajnadin. Ini perang yang skala besar yang pertama. Di antara umat Islam dengan Rom. Di Ajnadin ni kat mana? Di antara Ramallah, Palestin yang terjajah, dan juga Bait Jibrin. Ini nama tempat di antara dua kota tadi. Palestin lah sekarang Palestin. Jadi mereka berkumpul di sana. Dan Abu Bakar pun dah perintahkan kepada Khalid, kamu datang ke Syam, kamu satukan semua tentera tadi di bawah kepimpinan kamu. Maknanya semua sahabat akur di bawah kepimpinan Khalid. Saya boleh bayang lah macam sahabat-sahabat di kalangan semua sahabat-sahabat yang mahir dalam perang. Yang ada Ikrimah bin Abi Jahal pun cumanya Ikrimah ni bukan datang dengan Khalid, dia datang dari Madinah sebab lepas perang Murtad dia balik ke Madinah. Okey. Abu Sufyan pun ada. Abu Sufyan ayah dia. Ya. Ayah Yazid lah. Okay. Datang ramai-ramai berkumpul di bawah kepimpinan Khalid. Duk nampak ni, kalah dah kita. 150,000. Kita bukan bercakap soal 1 versus 2. Tak. Ini 1 versus 15. 15 ni, Pang. Okey. 3 versus 15 lah. Kita kata gitu. Jadi bergabung tadi. Yang mengejutkan ialah perang ni berlaku pada tahun 13 Hijrah. Okey. Bulan, saya tak ingat bulan. Tapi 13 Hijrah lah. Maka natijahnya umat Islam menang. Yang terbunuh di kalangan Rom lebih kurang 2 hingga 4,000 orang. Selebihnya lagi. Okey. Jadi umat Islam yang syahid tak sampai 20 orang. Tapi ramailah sahabat-sahabat yang cedera. Sahabat yang syahid. Sahabat-sahabat Nabi yang syahid dalam tu. Antaranya kalau mengikut satu riwayat Ikrimah lah. Tapi ada juga pendapat mengatakan Ikrimah bukan syahid kat sini, dia syahid dekat Yarmouk. Yarmouk ni perang skala besar juga, cuma antara perang besar antara Islam dengan Rom di zaman Umar. Bezanya Ajnadin zaman Abu Bakar. Ini seolah-olah biasa kita dengar Yarmouk lah. Tapi Ajnadin ni Yarmouk di zaman Abu Bakar. Jadi macam itulah. Mudah nak faham. Maknanya sama-sama skala besar di antara Islam dengan Rom. Jadi ramai syahid. Antaranya
abang ataupun adik kepada Amr bin Al-As, iaitu Hisham bin Al-As. Dan ramai lagi sahabat Nabi yang syahid di medan Ajnadin tadi. Akhir sekali umat Islam menang. Alhamdulillah. Dan tak lama kemudian, apa yang berlaku? Iraq tadi. Sebab Iraq tadi kekurangan tentera. Jadi Parsi mengambil peluang ketiadaan Khalid dan tentera-tentera utama tadi, mereka menyerang balik. Nak menyerang panggil umat Islam di Iraq. Jadi Al-Muthanna ni bijak juga. Dia berundur daripada Hirah tadi. Kan Hirah tu dah ditakluk, dah dibuka oleh Khalid. Tapi terpaksa berundur. Berundur untuk apa? Sebab kita nak lawan Tain ni kita tak padan. Sebab betul. Kita jumlah kita tak cukup. 9,000 nak mempertahankan satu empire yang cukup besar. Tak padan. Jadi dia pun hantar surat kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tak balas. Hantar lagi. Surat demi surat dihantar oleh Muthanna untuk bantuan. Mungkin Abu Bakar sedang fokus di Syam kot. Lala Muthanna kata, aku akan ke Madinah sendiri. Okey. Maka beliau tinggalkan medan Iraq tadi kepada seorang sahabat Nabi, iaitu Al-Bashir bin Khasasiyah. Okey. Dia pergi ke Madinah, rupanya Abu Bakar sedang sakit. Gering lah Abu Bakar sedang gering. Sakit yang membawa kepada kewafatan beliau lah. Jadi pergi jumpa dengan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar masa tu tengah sibuk untuk lantik pengganti beliau. Dia. Jadi kita gilah terus kepada kewafatan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar panggil seorang-seorang anak dia. Dia panggil seorang-seorang anak dia, antaranya dia panggil Aisyah. Dia tanya, wahai Aisyah, siapa yang paling tepat untuk gantikan aku? Aisyah kata, Umar lah. Tanya pula Abdurrahman bin Abu Bakar. Wahai Abdurrahman, siapa yang paling baik? Abu Bakar kata, aku nak lantik Umar. Apa pandangan kamu? Abdurrahman kata, mana boleh Umar? Umar ni dia garang. Okey. Dia tegas. Tegas. Okey. Jadi kalau kamu nak lantik orang setelah kamu, Uthman paling layak. Sebab dia lembut. Lepas tu dia pun bukan orang biasa-biasa. Bangsawan juga. Pemimpin juga. Ada karisma. 2 anak Nabi dia kahwin. Betul. Jadi Abu Bakar kata, ni'mal wali Umar. Sebaik-baik wali Umar. Pengganti aku Umar. Panggil beberapa orang sahabat Nabi. Panggil Uthman. Uthman pun setuju. Panggil beberapa orang sahabat. Cuma adalah yang isu Umar ni tegas, kerah. Maka Abu Bakar kata, tak apa, nanti aku nasihat. Dan datang seorang lagi sahabat Nabi mengikut riwayat At-Tabarinya, tak silap saya, Talha bin Ubaidillah. Dia kata, wahai Abu Bakar, kamu tak takutlah kepada Allah? Kamu lantik Umar tu. Sebab apa? Sebab Umar garang. Tengok Umar isu-isu banyak dia ni. Ya Rasulullah, biar aku pancung. Dia memang pancung dulu baru bertanya. Dia panglima pancung tak bertanya lah dia ni. Tak sampai tahap tu. Cuma Umar ni kita pancung. Yes. Dia sangat tegas dengan agama Allah. Sangat tegas. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anhum kepada sahabat-sahabat sekalian, semoga kita dibangkitkan bersama mereka. Amin, kerana kita mencintai mereka. Kalau tak, kita tak cerita tentang mereka. Jadi akhir sekali Abu Bakar kata apa? Kalaulah aku lantik Umar sebagai pengganti aku, itulah yang aku jawab. Kalau Allah tanya esok-esok, aku akan jawab, ya Allah, aku lantik sebaik-baik pemimpin untuk umat Muhammad. Betul. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pelantikan Umar selepas Abu Bakar, dan Umar merupakan Amirul Mukminin yang pertama dalam sejarah menggunakan gelaran Amirul Mukminin. Kenapa Umar ni paling layak? Dan orang kata adalah isu yang menyebut bahawa Saidina Ali lebih layak. Adalah sesetengah puak tu menyebut. Itu dan kena ada satu episod. Dan untuk menjawab yang tu, sewaktu kewafatan Abu Bakar, Saidina Ali datang dalam di tempat Abu Bakar diletakkan, dan dia menyebut, demi Allah, sesungguhnya pada hari ini telah meninggalnya seorang sahabat yang paling akrab dengan Rasulullah, seorang yang paling alim di antara kami, seorang yang paling tinggi imannya dibandingkan semua yang berada dalam kota Madinah ini. Dan demi Allah, sesungguhnya tiada musibah yang lebih besar dari selepas kewafatan Rasulullah melainkan kewafatan Abu Bakar. Dan Ali datang pada tu, dan Ali pun bersetuju sebenarnya dengan pelantikan Umar ini. Tapi itu untuk kita cerita episod yang akan datang. Itu dah hujan ni. Hujan tadi. Jadi kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.